Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan ajar cara-cara nak main satu aktiviti pembelajaran e-digital yang sangat seronok, iaitu word wall. Tapi cikgu tanya dulu, korang semua sihat ke? Oh, sihat, Alhamdulillah. Okay, dalam aktiviti ini kita akan belajar tentang nilai-nilai murni seperti jujur, hormat, bertanggungjawab dan lain-lain. Tapi kita tak baca buku je, kita main sambil belajar. Best kan? Okay, aktiviti hari ini dia adalah melalui permainan padanan interaktif. Maksudnya ada jawapan dan ada soalan. Maksudnya jawapan tu korang kena seret masuk ke soalan. Soalan tu dibagi melalui situasi. Nak tahu macam mana? Nanti kita tengok. Jom cikgu tunjukkan langkah demi langkah macam mana nak main dan apa yang kita boleh belajar melalui permainan ini. Let's go. Hai semua, mesti semua tak sabar kan? Okay, so jom cikgu tunjuk cara-cara nak main sambil belajar. Mula-mula buka laman web WordWall. Kalau cikgu dah bagi link, korang boleh terus klik je link tersebut. Tak perlu search apa-apa. Korang hanya perlu klik link yang cikgu bagi. Tapi kalau korang nak mengisi masa lapang korang selain daripada korang bermain kat luar ataupun bermain game, bermain phone. Oh, okay. Bermain game dalam phone, korang bolehlah buka laman web WordWall. Banyak je aktiviti menarik seperti belajar bahasa Melayu, belajar bahasa Inggeris, belajar matematik, sejarah dan lain-lain lagi. Bila korang dah buka WordWall ni, langkah pertama korang kena tekan start. Ni, nampak button start ni? Ni, kenali nilai murni tajuk dia. Nampak button start? Korang pun tekanlah start. Menarik kan? Excited tak nak main? Okay, so jom kita teruskan. Skrin ni akan dibahagikan kepada dua bahagian. Di sebelah kiri, kamu akan nampak senarai nilai murni seperti toleransi, tolong menolong, hormat, adil, berani, kasih sayang, bertanggungjawab dan jujur. Di sebelah kanan pula ada situasi harian. Contohnya, Lisa membantu nenek melintas jalan. Nilai murni apa yang Lisa tolong? Lisa tolong pula. Alamak, kantor lah jawapan. Nilai murni apa yang Lisa? Okay, kita ambil yang lain. Aina dan Farhan mencium tangan ibu dan ayah setiap kali pergi ke sekolah. Nilai murni apa yang Aina dan Farhan buat tu? Mesti korang tahu jawapan kan? Sebab anak murid cikgu kan semua bijak-bijak. Okay, sekarang tugas kamu adalah padankan nilai murni dengan situasi yang betul. Caranya, klik dan seret. Maksudnya, korang klik di nilai murni, korang seret ke situasi. Okay, contoh, mari kita try buat satu. Kita nak ambil yang mana? Aina dan Farhan. Okay, jom. Aina dan Farhan mencium tangan ibu dan ayah setiap kali pergi ke sekolah. Korang rasa apa jawapan dia? Tak dengar lah. Ya ke? Betul ke korang rasa hormat? Betul ke? Okay, jom kita try. Tapi, tak keluar jawapan lagi sebab korang kena submit. So, jom kita try buat kesemua sekali. Bila dah siap macam ni, kamu tekan butang submit answer. Tekan sini. So, WordWall akan tunjuk mana jawapan yang betul dan mana yang salah secara automatik. Okay, jom kita tengok jawapan betul ke jawapan kita. 1, 2, 3. Wah, hebatlah anak murid cikgu. Semua betul. Tahniah, tepuk tangan. Okey, itu sahaja. Kita dapat skor 88 dalam masa 2 minit 32 saat. Sebenarnya boleh je korang cepat lagi kan. Mestilah semua fast hand. Okey, kalau ada yang salah tak apa. Kamu boleh ulang permainan dan cuba lagi sampai kamu betul-betul faham. Setiap kali main, kamu sebenarnya sedang belajar dan ingat nilai-nilai baik dalam kehidupan seharian. Itu sahaja pembelajaran kita berasaskan aktiviti e-digital pada hari ini. Jadi, WordWall ni bukan sahaja belajar nilai murni, tapi kita juga belajar berfikir, menganalisis dan membuat keputusan. Semua ni bantu otak kita jadi lebih cergas. Seronok kan belajar sambil main? Itu sahaja tutorial cikgu pada hari ini. Jangan lupa amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan sebenar juga ya. Dan anak-anak murid cikgu perlu ingat, main boleh, belajar mestilah nombor 1. Sekian, terima kasih. Bye. Kita jumpa di episod akan datang. Episod apa tu? Mana tahulah. Cikgu akan ajar sejarah ke pula lepas ni? Nantikan. Bye. Assalamualaikum.